Assalamualaikum sahabat semua. Bagi minggu ni pula saya bawakan satu perkongsian pencuci mulut tradisional Melayu yang cukup ringkas. Suatu hidangan yang sangat popular dalam kalangan masyarakat di negara kita. Memiliki tekstur yang lembut kenyal dan berlapis. Mempunyai rasa lemak manis yang seimbang dengan aroma pandan yang sangat wangi dan pastinya menyegarkan. Sukatan yang digunakan dalam resipi ini akan menghasilkan corak lumut yang sekata dan sudah pasti cukup untuk memikat selera buat seisi keluarga. So, teruskan menonton, stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali kita sediakan dahulu 4 cawan jus pandan. Ini adalah antara bahan yang utamalah dalam resipi ini. Untuk dapatkan 4 cawan jus pandan ni, saya kisarkan lebih kurang 10 helai daun pandan. Saya sederhana saja. Jangan lupa tapiskan dahulu sekali macam ni. Sekarang kita sediakan pula bancuhan santan. Pertama sekali masukkan 2 biji telur ke dalam bekas. Dalam resipi ni saya gunakan telur grade B. Kacau dahulu sekejap macam ni. Masukkan pula 1 cawan setengah santan segar yang telah ditapis. 1 penutup esen vanila. Kacau sehingga sebati. Sekarang sediakan sebanyak 20 gram agar-agar. Dalam resipi ini saya gunakan jenis agar-agar tali. Bilaskan dengan air, kemudian rendamkan dahulu selama lebih kurang 5 minit. Okey, sekarang barulah kita toastkan agar-agar yang telah kita rendamkan tadi. Baiklah, sekarang kita masuk pada proses memasak agar-agar. Masukkan 3 cawan setengah air. Kemudian masukkan ke semua agar-agar yang telah siap ditoastkan tadi. Bila dah mendidih dan agar-agar kelihatan semakin larut, tuangkan 4 cawan jus pandan yang telah kita sediakan tadi.
Bila agar-agar sudah pun betul-betul larut macam ni, sekarang tapiskan dahulu sekali macam ni. Dah siap tapis, boleh teruskan sambung masak. Sekarang masukkan 1/1/4 cawan gula pasir. 8 gram gula batu, 1 sudu kecil garam. Untuk opsional, boleh masukkan juga sedikit lagi pewarna hijau bagi menaikkan lagi warna agar-agar. Sambung masak dan besarkan api sehingga ianya betul-betul mendidih. Bila kelihatan betul-betul mendidih macam ni, terus masukkan bancuhan santan yang telah kita sediakan tadi. Dah masukkan santan, kacaukan sekejap perlahan-lahan sekali-sekala sahaja, supaya corak lumut dapat terbentuk dengan elok nanti. Biarkan sekejap ianya mendidih, kemudian terus boleh tutupkan api. Sekarang boleh sediakan bekas acuan untuk kita pindahkan agar-agar yang telah siap masak tadi. Sebelum nak tuang, pastikan kacaukan dahulu sekali lagi supaya nanti corak lumut yang terbentuk lebih sekata. Kalau sahabat-sahabat boleh perhatikan, corak lumut atas dan agar-agar di bahagian bawah terpisah dengan elok dan seimbang. Yang ni saya pecahkan buih-buih yang timbul pada permukaan sementara agar-agar ni masih lagi panas dan cair. Kemudian biarkan sehingga ianya betul-betul sejuk, ataupun boleh simpan ke dalam peti sejuk. Okey, inilah hasilnya setelah disejukkan tadi. Alhamdulillah, agar-agar lumut pandan yang kita buatkan tadi sudah pun siap sepenuhnya. Sekarang bolehlah pindahkan ke bekas hidangan untuk dinikmati bersama seisi keluarga. Tekstur yang dihasilkan dalam resipi pada kali ini menghasilkan tekstur agar-agar yang lembut kenyal, corak lumut yang terpisah pula betul-betul ngam dan kelihatan seimbang. Mempunyai rasa yang manis berlemak daripada penggunaan santan segar dan sudah pasti memiliki aroma pandan yang sangat menyegarkan. Suatu hidangan yang kekal relevan, tidak pernah jemu untuk menjadi santapan dari dulu sehinggalah sekarang. Cara buatnya mudah dan ringkas sahaja. So, setakat ini sahaja perkongsian pada kali ini. Jangan lupa kongsikan juga kepada yang lain. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa memberikan sokongan pada channel ini. Jangan lupa teruskan mengikuti video yang akan dikongsikan pada episod-episod yang mendatang. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.